jangan tinggal semayang fardu. Hari ini zaman orang tak semayang. Kalau tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada lebih kurang 70-80 dosa-dosa besar. 10 yang paling tinggi ialah dosa besar. 10 paling tinggi, tangga paling atas 10 adalah meninggalkan solat. Orang Malaysia hari ni, tuan-tuan pergi kampung mana pun buat banci pasal semayang, tuan-tuan akan dapat, ni satu Malaysia bukan kampung ni, tuan-tuan akan dapat 70% tak semayang 5 waktu. 70% satu Malaysia ni tak semayang cukup 5 waktu. Hak ni yang kita nak bagi tahu, dosa tu dosa besar tapi ramai tak buat. Semayang tu, ramai yang buat dosa besar tu maksudnya. Bila nama kena panggil di mahsyar, Allah panggil nama Fulan binti Fulan, Fulanah binti Fulan, Fulan bin Fulan, mai ke depan, buka buku amalan dia, boleh baca macam hak tuan-tuan baca. Baca dengan mata ni, tengok dengan mata, baca dengan mulut. Macam mana kita tengok, baca di atas dunia, macam itulah kita akan tengok dan baca di atas mahsyar. Macam mana tuan-tuan berjalan atas dunia tadi, mai sini berjalan, macam itulah di mahsyar nanti boleh berjalan. Guna 2 kaki ni pijak tanah di mahsyar. Bila nama kita panggil, Nabi kata amalan pertama nombor 1 Tuhan terus semak. Tuhan kata tengok solat 5 waktu dia. Sebab tu solat 5 waktu ni dia adalah kunci kepada semua jenis ibadat. Kalau waktu tanya tu tengok dia ni semayang, maka baru timbang amalan lain. Kalau buka buku amalan dia, malaikat kata, wahai Allah, tak pernah semayang dia ni. Tuhan kata tak payah tengok haji dia buat berapa kali, tak payah tengok puasa dia puasa berapa ribu hari, kan 30 tu berapa ratus hari. Tak payah tengok dia baca Quran banyak mana, campak terus masuk dalam neraka. Tu dia semayang. Semayang kunci kepada semua ibadat lain. Walaupun dia bela mak dia sampai mati, daripada sakit tu sampai mati, tak tengok hak bela mak dia, hak dia sedekah seminggu RM5, hak dia baca Quran sehari 5 muka surat, tak tengok. Sebab tu jaga semayang elok-elok. Tuan-tuan, saya pesan kat tuan-tuan yang mai ni, kita mak, kita ayah, walaupun anak tu umur 36 dah, kita tahu dia tak semayang, bagi tahu kat dia, suruh dia semayang. Dia, ustaz weh, kalau saya bagi tahu sehari 100 kali pun dia takkan semayang ustaz, bagi tahu kat dia walaupun dia tak semayang sampai akhir hayat dia. Sebab Tuhan tak tanya pasal apa anak hang tak semayang, tetapi waktu kita menghadap Allah, Allah Ta'ala tanya, suruh ke tak? Tu dia ni saya nak beritahu tuan-tuan. Tuhan tak tanya pasal apa anak hang 6 orang tak semayang, tapi Tuhan tanya, suruh ke tak anak semayang? Yang wajib tu suruh, dia nak buat ke dia tak buat, yang tu terletak di bawah tanggungjawab masing-masing.